Guys, hari ni kita belik-belik dulu. Sebelum pasang, hari ni kita akan belik-belik RCB R1 Series brake caliper. Jom unboxing. Okay, sini kita boleh nampak dia tulis brake caliper 4 piston R1 Series. Saya nak pasang caliper ni dekat Y16 lah. Saya tu duk fikir-fikir nak pasang dekat Y15 ke Y16, tapi kita decide untuk pasang kepada Y16 ZR kita. Okay, jom kita buka belik-belik dulu sebelum pasang. Okay, ini dia RCB 4-port R1 caliper. Okey, kita tengok-tengok dulu. Dia datang dengan 2 skru. Okey, ini korang akan ikat pada adapter, okey? Adapter R1. Bukan adapter biasa tau. Lepas tu dia bagi juga ni. Okey, ini bleeding lah. Okey, dia bagi washer juga. So tengok ini bleeding RCB. Okey, RCB selalu macam ni Yang lama punya pattern pun macam ni. Ini dia punya lock. Atas ni korang punya bleeding punya point, okey? So ketatkan ni dulu, right? Baru korang bleeding pakai ni. Jom kita keluarkan RCB calipernya. 4 port nampak. Wah. 4 port besar weh. Ni belakang, atas, depan. Okey. Dia datang dalam banyak kali lah. Silver, hitam, macam-macam kali lagi lah. 4 port mat. Okey, untuk brake RCB ni, okey, ini tempat bleedingnya. Okey. So nanti hose akan masuk sini. Masukkan ni dulu macam saya cakap tadi. Okey. Ni. Hose korang tu kat sini okey, antara washer pelapik tu baru masukkan ni. Ini untuk bleeding screw. Okey, saiz 8. Biasa saiz 8. Alright. Macam ni. Okey. Ini dekat sini. Ini pasang kepada adapter korang. Okey guys, ni adapter dia. Alright, nampak sini tulis Y15 ZR 298mm. Y15 dengan Y16 sama saja adapter dia sebab fork sama, boleh pakai. Okey. Okey, diingatkan adapter ni tak datang sekali dengan caliper. So korang kena beli asing. Harga dalam 80 ke 100 ringgit. Jom kita tengok macam mana pasang dia. Ini pada bracket, ini pada brake korang. Okey, macam ni. Ini akan pasang pada fork. Okey, ni fork RCB, okey. Fork korang yang biasa pun, yang standard pun sama je dia punya adapter tu. Okey, nampak tu. Okey. Alright, cun-cun. Fitment ngam. Korang boleh pakai adapter RCB atau banyak lagi adapter yang boleh pakai lah. Tapi alang-alang kau dah nak beli tu, pakai je lah adapter RCB ni. Sekali, kan senang kan? Dah pasang macam ni, nanti kau ambil skru yang memang ada kat motor tu, kat fork tu, pasang je kat sini. Kalau nak tukar yang cantik pun boleh juga. Tapi ini memang RCB bagi. Tips dia, kalau kau nak pakai R1 ni, korang mungkin tak boleh pakai pump original. Mungkin korang kena upgrade pump original sebab pump original tu tak boleh nak pump 4 piston ni. Okay? Itu je lah untuk belek-belek sebelum pasang. Kali ni RCB R1 caliper.